Lagu popular yang anda maksudkan ialah Ya Habibul Qalbi, iaitu sebutan sebenar bagi Ya Habibul Qalbi, sebuah lagu nasyid dan selawat yang sangat terkenal di seluruh Nusantara. Versi yang paling popular dan melonjakkan. Lagu ini sehingga mendapat ratusan juta tontonan dinyanyikan oleh Nisa Sabian bersama kumpulan Sabian Gambus pada hujung tahun 2017. Maklumat lagu dan artis popular. Penyanyi utama Nisa Sabian Gambus. Versi cover lain yang terkenal, versi Vava Zulfikar dan Anissa Rahman bekas ahli Sabian. Maksud tajuk, Wahai Kekasih Hati, merujuk kepada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petikan lirik utama chorus. Ya Habibal Qalbi ya Khairul Baroyah, ya Lijita bil Haqi Rasulal Hidayah, ya Rasulullah ya Habiballah. Ya Habibul Qalbi ialah lagu selawat dan pujian klasik yang membawa maksud, Wahai Kekasih Hati, menjadi popular menerusi Sabian Gambus pada tahun 2017. Liriknya melambangkan kecintaan dan kerinduan mendalam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa hidayah, dengan lirik penuh seperti berikut. Ya Habibal Qalbi ya Khairul Baroyah, wahai kekasih hati, wahai sebaik-baik manusia. Ya Lijita bil Haqi Rasulal Hidayah, wahai yang datang membawa kebenaran, wahai Rasul pembawa petunjuk. Ya Rasulullah ya Habiballah, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah. Harut sal kulubu bihubbika, tanau hati-hati manusia bercahaya kerana mencintaimu. Wa ayamuna korbat dustanya, dan hari-hari kami terasa semakin terang benderang. Wajitana bil haqqi mubina, engkau datang kepada kami membawa kebenaran yang nyata. Muzayyanun bil wafa ya tabibal qulub, engkau dihiasi dengan kesetiaan. Wahai pengubat hati, Syafiul Khulaiki ya mal khusyur, engkau pemberi syafaat bagi seluruh makhluk pada hari kebangkitan.